Kemudian kombinasi etok salah. Tu baru comel. Okey saya mu hari ni abang nak buat mukbang 7 jenis perisa etok salah. Let's jom ikut abang. Jom ikut abang. Jom saya mu. Okey, assalamualaikum saya mu. Saya mu tengok hari ni abang nak buat mukbang 7 perisa etok salah. Kemudian kombinasi etok salah. Penuh saya mu. Satu talai abang nak buat mukbang hari ni. Puas hati. Jadi abang nak terada saya mu. Tengok etok dia tu kan basah-basah saya mu. Kita terada bismillah. Isi. Wow. Puas hati. Kita boleh rasa lemak dia tu kan. Lepas tu dengar rasa perisa dia tu kan paluk molek dengan etok. Kesempurna etok ada dia etok. Jadi 7 perisa ni dia ada macam-macam jenis perisa. Abang pun tak ingat. Tapi yang paling abang ingat perisa budu dah. Oh, berjus ya. Menetik saya mu. Puas hati. Berjusi molek saya mu. Menetik. Nak kata ni dia salah ke? Fresh. Puas hati. Comel. Besar ni. Tengok besar molek. Ni abang nak buka cara guna kulit dia dah. Dah. Ni. Letak betul-betul gini. Hok mana tak pandai. Guna gigi. Guna gini. Tu. Puas hati. Tu bagai. Comel. Tengok bagai tu. Besar. Berjusi. Fresh. Ni kita ambil ni. Ni isi dia. Saya tengok isi dia tu. Netik saya mu. Dari mulut saya mu. Yalah tu. Puas hati. Ni guna gigi dah. Puas hati. Kita boleh rasa tu ke. Berjusi daripada kita boleh rasa juicy daripada etok ni ke. Cair dalam mulut. Netik ai. Bagai saya mu. Tu bagai. Saya boleh tengok sendiri. Bagai. Ni original. Ni. Tu bagai. Tu. Netik air. Kalau ada nasi kabul lagi sedap. Comel. Makan etok ni galik saya mu. Sodule ni habis makan ni. Ni mak doa saya mu. Terlampau galik ni saya mu. Isi. Terlampau mak saya mu. Okey saya mu. Menu etok salah 7 perisa ni ke. Memang betul-betul kombinasi yang sempurna saya mu ni. Bagai boh.